Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motor and Vlog. Okey guys, apa aku nak kongsi dengan korang ni adalah tentang beberapa hari yang lalu M-Force telah melancarkan 3 model motosikal yang terbaru dalam pasaran Malaysia. Tapi ada satu model ni memang menarik perhatian ramai lah, iaitu VFE 185i. Sebelum ni kononnya kata VFE 185i ni takkan masuk pasaran Malaysia, kata pihak M-Force sendiri. Kalau korang tak percaya, aku akan kongsikan sedutan untuk video yang dia kata motor model ni tak akan masuk pasaran Malaysia, iaitu VFE 185i ni tak akan masuk pasaran Malaysia sama sekali. Jadi kalau kata korang nak tahu lebih lanjut tentang VFE 185i ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan butang lonceng untuk notification video yang akan datang. Jadi jom kita tengok sedutan ni dan intro guys. VFE nama dia. VFE kita tak masuk dalam Malaysia. Jangan risau. Okey guys, VFE 185i adalah pengganti bagi model VF3i 185 yang lama. Model ni masih menggunakan enjin yang sama dengan VF3i yang terdahulu, iaitu 183cc single overhead cam single cylinder 6-speed water cooling dengan 19.9 HP. Untuk reka bentuk 95% masih sama dengan yang dipamerkan di ICMA Itali tahun lalu, dan juga gambar pandu uji yang berlega di media sosial. Tetapi bahagian meter tu telah diubah kepada rupa yang lebih baik dan semenggah sikit rupanya, bak kata orang Perak kan. Model ni disertakan sistem keyless, port pengecasan USB, brake ABS depan belakang, dan juga meter full digital berwarna yang agak menarik lah nak dibandingkan dengan meter yang sebelum ni kan. Untuk harga permulaan masih di bawah 10k seperti VF3i. Jadi lepas korang tengok dan dengar apa yang aku kongsikan tadi, apa pendapat korang tentang SYM VFE 185i ni? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Jadi tolong share video ni banyak-banyak sampai pihak M-Force nampak video ni kan. Aku rasa orang Malaysia dah kena scam. Dia kata tak akan masuk pasaran Malaysia motor ni. Okey guys, jadi itu saja yang dapat dikongsikan dalam video kali ni tentang VFE 185i yang terbaru ni. Jadi kalau berminat dengan konten-konten yang ada dalam channel AMRV ni, korang jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan butang lonceng untuk notification video akan datang. Jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Bangsa maruah binasa, hati tak suka diubati, merosak diri. Nerja yang dusta
dibahas oleh emosi. Anak muda terpedaya hak asasi dan kini hingga tergadai harta dan maruah diri.